Okey gang, so kita sambung event belah petang pula di Benteng Kuantan. So perlu-perlu lah saya. So tadi dapat naikkan beberapa ekor ikan juga lah dekat Benteng Kuantan ni. So ni kita tengah tunggu ikan makan lagi. So tengoklah adakah ikan mega berjaya dinaikkan di kawasan saya duduk ni. Kita guys. Okey, kita sedekahkan al-Fatihah kepada terutama diri kita sendiri, family kita, adik-beradik kaum muslimin muslimat yang berada di seluruh dunia, dan terutama kita sedekahkan al-Fatihah juga kepada anak kepada sahabat kita iaitu Wak Umar yang telah kembali ke Ramadhan, anak beliau pada minggu lepas. Okey, kita sedekahkan al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Okey, event telah pun berlangsung guys. Peserta buat balingan. Ni Agus laju lagi ni. Masih ada arus. Arus masih laju guys. Nampak tali pergi ke kiri berdesuk. Lagi mungkin kita kena tukar pakai batu sauh. Terlalu laju. Laju sangat guys. Oh, kerapung. Oh, duri. Duri, anak duri. Tadi yang belum bahan dah je nak 700 lebih. Ya. Macam ikan siang ni. Mana abang kita? Ada weh. Nak kata besar tak besar mana ni. Tapi boleh lah. Janji naik. Janji ikan. Ha. Jangan geli Bismillahirrahmanirrahim. Makan comel weh tadi. Makan comel. Ikan apa dekat bawah ni? Duri. Oh, duri kasar.
Alhamdulillah. Sai. Alhamdulillah. Sai. Ni owner Panas umpai. Tak dapat teduh sikit. Nak duduk tu risau tu. Nak jatuh. Hilang. Kemah. Gimana kasar apa? Ya. Kasar dia mana? Ayah dah timbul Oh, memang kasar. Okey. Bagi ruang. Tali halus tak boleh nak jet. Bagi ruang. Tali halus tak boleh nak jet. Dia ambil kayu. Bagi ruang. Tolong. Ambil kayu. Tolong jap. Buka jaga. Tolong. Jap. Allah. Tu naik tu korang buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ni Memang. Jap. Alhamdulillah. Dia bawa naik seringan kayu dia bawa naik. Tu lah. Okey, beres. Ambil gambar sekali ni. Stiker joran dia Ambil gambar Okey. Stiker joran 487. Ni masuk. Lepas tu hantar kat Awi. Ya, Bi. Ambil gambar vlog. Ha. Jaga sengat. Allah. Ngam. Vlog ngam. Ya, duduk. Ah. Duduk. Semua kecil. Kecil. Jangan. Ya, iPhone kita besar kan. 1 2 3. Tak ikat apa. Main molek. Oh, duri. Kasar. Oh, belukang. Jack.
Belukang. Belukang main jauh. Oh, saiz. Belukang. Ni pompa eh? Ni apa? Udang. Baik, boleh tahan kat saya. Belukang guys, belukang. Ikan. Tak besar kecil eh. Saiz. Satu Permata Pantai Timur ada Iwan Rini. Tak apa Lali. Tak apa Lali, semula. Mantap ah. Ikan baiknya. Minggu depan. Minggu depan pakai. Okey, bye Li. Eli, bawa jangkau Li. Okey, bye. Salam. Okey geng, so ini dia. Ikan ranking pari. Nombor 2 gemang, 3 belukang, 4 kuku gemang, belukang, gemang, cenahak pun ada, senangin pun ada, macam-macam guys ikan. Ikan. Okey geng, game nak habis bila-bila masa saja daripada sekarang. Waktu pun dah nak masuk pukul 6.30. So setakat ni ikan pari yang jadi ranking seberat 1 kilo 400. Banyak ikan-ikan duri lagi ni, ikan duri gelama. Ni gelama dah mula naik. Tak gelama. Ikan terakhir. Okey. Okey, sebelum tamat ni mohon kerjasama juga untuk mancing supaya tidak buang sampah. Ikan terakhir. Ada sampah, kalau rasa tak nak buang tu sampah, letak je tepi. Tak halus. Nanti macam kita akan kutip. Okey, mandangkan kita pun akan buat ni untuk kerja seterusnya untuk bulan-bulan ke depan. Kerjasama anda adalah amat dihargai. Saya tahu pemancing semua adalah seorang yang berkesih. Okey, kita pun sesama profesional untuk memancing. Okey, seperti biasa dengan kiraan 10, 9, 8, 8 7 6 7, 6 5 6, 4 4, 3 3, 2. 1. Okey geng. So tamat sudah game hari ini. Berjaya menaikkan ikan gemang ini seekor dengan ikan duri. So tak tahu lagi lah ranking nombor berapa. Ada. So kita kemas dulu. Okey geng, itu saja rakaman saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan membuat rakaman lagi di masa yang akan datang. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel JTB Surf Casting. Adios guys. Thank you.